Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ni dah raya ke-7. Dah seminggu dah kita raya kan. 2026. Okey. Hari ni aku ada trip untuk hantar motor pergi ke JB, ke Johor. Kita ada dekat mana? Kita ada Kempas, kita ada Senai, kita ada Batu Pahat. Batu Pahat lah last sekali. Okey. Okey, motor apa kita hantar? MVX, RSX, Repsol. Ini pun MVX juga. LC RS150. Jom ikut aku pergi hantar motor ke customer-customer kita hari ni. Let's go! Okay guys, kita dah sampai dekat Kempas. Allah, tempatnya tak ada parking. Okay, tadi customer dia minta kita, okay, memanglah motor ni dah settle lah, dah tukar nama semua, dah settle lah. Tapi bila dia minta kita, tak apa abang drop je, sorry lah, tak boleh buat lah. Sebab apa? Kalau saya letak motor ni dekat mana-mana, hilang, nampak dengan rumah perumahan macam ni, hilang, nanti dia jadi salah kita pula. Abang, apa dia? Macam mana? Maksudnya abang boleh drop off dekat sana je motor tu. Drop off tu maksudnya macam mana tu? Maksudnya terus parking kat situ. Okey, tapi saya kena ambil gambar awak. Ya. Sebab kalau saya drop, lepas tu nanti orang rembat, dah lah kunci kat sini. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Siapa pakai motor ni? Akak saya lah. Oh, akak. Habis, tahu tak nak bawa ni? Boleh je kot. Bagi saya tak payah bawa kelas. Itulah, sebab ini motor kelas ni. Tahu. Tahu-tahu bawa lah. Macam nak buka dia punya seat dia. Oh, seat dia ni kat sini je. Ni ke betul? Kalau dekat yang macam dekat sian tu, dia dekat sini. Dia tolak aje kan. Dia feel situ. Nak buka yang plastik? Betul. Boleh tak? Kan nak saya parking kan? Boleh tak? Boleh. Abang pakai RS kan? Pakai RS ke? Dia yang penting owner dia ada. Okay, settle customer pertama. Kita nak pergi ke customer yang kedua pula. Let's go. Okay, kita dah sampai second customer kita. Second customer kita dekat Senai. Dekat Senai. Ni memang dekat area kilang ni. So next kita nak delivery motor LC biru ni. Tapi customer nak kena sign agreement dulu. Lepas tu kita registerkan dia punya dengan JPJ. Lepas tu kita pasang nombor plate dia. Right. Boleh minta IC tak, bang? Okay, sekarang customer dah sign agreement. Kita dah hantar dekat office dia registerkan nombor plate lah. Registerkan dekat JPJ. Okay. Kita dah settle customer kita yang kedua. Kita nak pergi customer kita yang ketiga pula. Oh, rupanya customer kita yang ketiga pun dekat sini juga. So, kita call. Tunggu dia turun je lah. Dengan IC sekali. Jumpa online Facebook? TikTok? Oh, jumpa siapa? Sofia ni? Live? Tengok dia punya live Oh. Habis lama dia punya tu? Lepas hantar dokumen tu lama ke? Dia tak lama? Okey. Kejap, saya turunkan motor. Ni abang pegang kejap boleh? Nanti dia menggelongsor. Okey. Okay, dah settle lah customer kita yang ketiga. MVX biru tadi tu. Alright. So kita nak pergi ke customer yang keempat pula. Alright. Jom, customer yang keempat. Let's go. Dah sampai customer kita trip yang keempat. Okay. Tengah tunggu nombor plate lah. Dalam 5 ke 10 minit macam tu. Okay. Ni nombor plate saya pasang terus. Nanti boleh terus pakai lah motor. Pergi dekat kenderaan. Okay, tengok nombor plate. So ini dia punya free gift. 1,000 pertama bawa pergi servis dekat Honda lah. Terima kasih Okay, terima kasih. Customer yang keempat kita dah selesai.
Okay, lepas ni kita tinggal lagi satu motor je lagi, MVX ni. So kita balik ke utara balik. Utara sangat ke? Batu Pahat je kan. Okay lah, jom customer kita yang kelima, let's go. Okay, last trip kita dekat Batu Pahat. So tinggal MVX je. Okay, dah selesai kita punya last trip, last kali dekat Batu Pahat. Okay, so kita nak balik Muar balik lah. Kalau korang nak tahu, akaun ni akaun baru tau. Kalau korang yang nampak video ni FYP ke, minta bantu follow, bantu share lah saya punya posting ni. Yang penting follow kita lah, follow saya dekat akaun yang baru ni tau. Okay, so kalau siapa-siapa berminat nak dapatkan motor dengan deposit serendah RM1, korang boleh DM dekat aku. Dan delivery daripada KL, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, semua kita hantar. Okay, siapa yang hantar? Aku yang akan hantar. Okay, alright, ni aku tadi dah turun motor, ni aku naik lagi 4 biji motor, Vanguard, Nova, X-Max dengan ni aku pun tak tahu motor apa dia. Okay, so jangan lupa like, follow dan share. Okay, kalau video ni FYP, please tolong follow aku. Okay, jumpa lagi next trip. Bye bye.